Tengok pengelek roti kayu ini dah nampak kusam dan kering kan, dah pudar kan. Okey, kita ada solution. Cuma guna ini food grade wood oil, spray sikit atas, lepas tu guna kain bersih, polish dia. Okey, biar ada serap dalam. Tengok. Okey. Nah, nampak hidup semula kan? Ni before, ni after, bagi dia serat dalam. Inilah food grade dan selamat untuk peralatan dapur, sesuai untuk rolling pin, spatula, sudu kayu. Dia boleh restore warna dan seri urat kayu. Dia ada ini lemongrass essential oil, bantu antibakteria, elakkan kayu cepat kering dan retak. Dia ini ya, food grade wood oil is made with 100% plant-based food grade odorless refined coconut oil dan other food grade palm oil. Dia adalah semua plant-based punya minyak tau. Lepas tu dia ada lemongrass essential oil, dia antibakteria. So ini adalah dengan spray 500 ml. Kita pun ada kecil punya macam ni, 70 ml. Boleh cubalah yang kecil ni dulu. Kita pun ada 1 liter ya. Ini adalah refill. Klik yellow bag sekarang, bagi barang kayu dapur nampak macam baru,